Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam kecergasan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Ahmad Haziq. Hari ini saya akan mendemonstrasikan satu latihan dalam gimnasium menggunakan mesin lying leg curl, iaitu senaman hamstring secara menyarap. Latihan ini memfokuskan kepada komponen kekuatan otot muscle strength. Komponen kekuatan otot ini merupakan salah satu komponen kecergasan yang amat dominan dan kritikal dalam sukan bola sepak. Tujuan utama latihan lying leg curl ini dilakukan adalah untuk membina kekuatan maksimum secara khusus pada bahagian belakang peha, iaitu otot hamstring. So, saya akan tunjukkan demonstrasi daripada beberapa sudut. Sekarang, saya akan tunjukkan demonstrasi teknik pelaksanaan yang betul dan selamat. Yang pertama, fasa posisi sedia. Baring secara menyarap di atas pad mesin. Pastikan posisi lutut korang berada betul-betul selari dengan pasti pusingan mesin. Laraskan pad penggulung beban supaya berada tepat di atas tumit atau belakang pergelangan kaki. Pegang pemegang tangan di hadapan untuk menstabilkan kedudukan badan dan pastikan pinggul korang rapat pada pad. Yang kedua, fasa konsentrik, menarik. Sambil menghembus nafas, lipat lutut dan tarik pad beban ke atas menghampiri punggung secara bertenaga. Tahan posisi ini selama 1 saat di puncak pergerakan untuk merasakan pengecutan otot hamstring secara maksimum. Seterusnya, fasa eksentrik, iaitu menurun. Turunkan semula beban ke posisi asal secara perlahan-lahan dan terkawal. Peringatan penting, jangan biarkan plat besi beban terhempas rapat dan pastikan lutut tidak lurus sepenuhnya. Di akhir pergerakan, bagi mengelakkan kecederaan sendi lutut. Kenapa latihan kekuatan otot hamstring melalui lying leg curl ini sangat penting untuk pemain bola sepak? Terdapat 2 sebab utama dalam situasi perlawanan. Yang pertama ialah fungsi sistem brake badan, iaitu deceleration. Dalam sukan bola sepak, pemain bukan sahaja perlu memuncak laju, malah mereka kerap kali perlu melakukan henti mengejut dan pertukaran arah larian secara drastik, iaitu sharp turning, untuk mengejar pihak lawan atau menukar corak taktikal. Otot hamstring yang kuat bertindak sebagai sistem brake dynamic yang cekap bagi menyerap daya momentum badan semasa fasa memperlahankan kelajuan tersebut. Yang kedua pula ialah pencegahan kecederaan ataupun injury prevention. Isu utama yang sering menghantui pemain bola sepak ialah kecederaan koyak otot belakang peha atau hamstring tear. Latihan lying leg curl ini membantu mengimbangi nisbah kekuatan antara otot peha depan quadricep dan otot peha belakang hamstring, sekaligus mengurangkan risiko kecederaan tersebut semasa melakukan sepakan deras atau pecutan berulang kali. Kesimpulannya, kekuatan otot hamstring yang stabil bukan sahaja meningkatkan prestasi larian atlet, malah melindungi mereka daripada kecederaan di atas padang. Itu sahaja perbincangan video latihan daripada saya secara bersendirian di gimnasium ini. Sekian, terima kasih dan salam sukan. Bye.